minum-minum. Di samping itu kita ada program lain mengisi majlis kita pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis pada petang ini, Saudara Rashid bin Harun, penasihat program kita, Encik Ishak bin Sarif, Timbalan Pengurusi Cik Bakar bin Osman, tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada petang ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan, puan-puan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa husnul hawadimi wa yastasqa dapat juga kita berkumpul, dapat berjumpa, dapat bermesra. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Jadi itulah impian kita. Terima kasih Haji ucapkan kepada pengurusi program kita. Kenalkan ini anak mak kucing. Saya Syahri bin Muhammad, atau lebih dikenali dengan panggilan Abang Mar dekat kampung ini. Okey abang, saya nak tanya satu soalan. Soalan yang cukup senang. Kalau pergi di mana-mana, dulu kita ada bekalan air. Kita tak ada bekalan air, tapi kita dapat air daripada mana? Saya nak tanya, berapa banyak perigi yang abang tahu yang ada di kampung Ujung Pasir? Saya nak senang saja. Siapa yang tahu soalan, saya minta supaya tuan-tuan bekerjasama. Jangan bagi tanda ayat. Lalu saya ambil satu dekat Sukau ni, bila tak ada air, tempat lain dia tak pergi lah. Situ saja selalu. Okey, dia dah surrender Jadi bermakna saya nak cakap lelaki perempuan dan perempuan Okey, enam. Okey, dengar. Sahabat Lori, dengar Lori. Rumah saya Sukau. Rumah Majid. Mari mana? Okey, Cik Mat dah jawab 6. Jawapan dia betul. Padu dan padat. Dia sebut balik. Jadi orang panggilan kampung Konek. Seorang je adik saya yang belum sampai, Karim. Karim. Dia daripada Melaka. Okey, juga. Terima kasih. Okey, terima kasih Karim. Alhamdulillah. Ada lagi 2 yang parti lain Nabil dah angkat lah. Terima kasih banyak undang kami, jemput kami lagi. Ini memang semua kenal saya. Memang kita keluarga saya memang banyak keluar kampung. Tapi 14 tahun kemudian kita balik kampung dan tak keluar kampung lagi. Masih umur dalam kampung. Saya anak Ahmad Gilat. Nama saya Maya Karim Elias Ayam Kedano.
Dia takut. Okey. Okey, terima kasih. Untuk sambutan ketua nombor 2. Nombor 2 3. 63. Siapa 63? Jangan. Ada ke tak ada? Ada, kita tangguh. 55 tak ada. Haji Nizamuddin, Haji Lahir, Haji Husin, dan yang terbaru ada siapa? Haji Mukhtar. Okey, alhamdulillah. Okey, hadiah jatuh kepada Puan Norijah. Tak ada. Tentang mata hati di dalam bagai nak hilang. Yang sporting, jomlah kita sama-sama goyang. Betul ni. Kalau tak sporting lah, jomlah goyang sikit je. Cincin cintamu rasa-rasih hari itu kita di waktu petang. Kenapa Tuhan tak mahu berkasih? Adakah orang akan melarang? Kain sarung, kain terendah, memanglah manis kau dipakai. Kalau takut di lampu ombak, jangan Sama-sama, berubah di sama-sama. tepi pantai. Menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Ku cuba nak bertanya, siapa dia namanya. Menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Takutlah lawan jangan mesra, jangan sampai datang rumah. Okey. Abang nak set rambut semena majlis ini, tapi makcik Google dia hantar abang dekat kota Gua Musang, Kelantan. Kenapa jauh sangat abang sampai ke Gua Musang pergi set rambut? Ujung pasir ni ada Kedai Putih. Sebenarnya tengok Google tu dia hantar kedai yang paling bagus sekali untuk set rambut. Jadi abang terpaksa pergi juga di kota Gua Musang. Kenapa abang sampai set rambut macam ni bang? Sebab abang nak cari ingatkan kedai Pakistan yang paling handsome. Tapi dia hantar abang ke Gua Musang. Abang pergi pukul 8 pagi semalam, balik pukul 10. Sekejap je abang pergi. Sebab abang naik, dikata bang Zam ala Zam, bawa aku ke Gua Musang. Bang, ataupun abang nak sorok cerita lama ni. Mesti ada cerita lama, cinta-cintun dulu, main kahwin-kahwin ke apa kan? Okey, nanti dulu. Kita tahu rahsia dia sikit. Sampai saja di Gua Musang, apakah Waze telah menunjukkan bahawa anda telah sampai ke destinasi. Sekali abang tengok kedai-kedai ni semua tak ada. Kedai elektronik, kedai basikal, tapi kedai gunting rambut tak ada. Kedai gunting rambut tak ada. Abang kata mana satu ni kedai gunting Ini rambut bukan ni? gunting ni bang. Ini bukan gunting ni. Sabar, belum habis. Jadi masuk je kedai tu, bagi abang buruk. tengok nama kedai dia Kilidai, mau panjang ke mau pendek. Alamak. Jadi abang masuk tengok orang asli yang buat. Matilah
Jadi orang asli tu tanya, rupanya dia pakai apa, daun kelapa dan sebagainya. Lepas tu dia tanya, okey abang, mau panjang ke mau pendek? Saya kata, lelaki lah suka panjang, pendek tak mau. Tak suka, tak best. Mau, semua mau panjang. Lepas tu abang kata, kalau lah nak pendek balik macam mana? Jadi dia bagilah ubat makjun. Satu mau pendek, satu mau panjang, dua ubat kuat. Awak makan satu hari satu biji. Jadi abang balik naik tikar terbang, gelanggar awan sudah lupa ya dah. Jadi abang makan 4 biji sekaligus. Tu yang jadi macam ni tu. Terus panjang lah, tak boleh pendek lagi dah. Pendek dah. Jadi memang jadi macam ini dah. Kalau macam tu cinta hati lama abang tengok abang macam ni lari ni bang. Lari memang lari dah. Tapi mak awal tu ada kat sini dah. Ya ke? Ada. Boleh beritahu tadi sikit. Masa kita menyanyi. Kita buat teling-teling abang tadi. Rupanya ada orang lain pula. Masa kita menyanyi tadi tu ada yang sempat buat WhatsApp. Ya ke? Orang sempat bercakap. Cepat-cepat sikit cerita bang. Masa ni. Orang tua ni tak sedar diri. Lepas tu ada juga orang yang cakap, handsome juga pantang ni kan, pakai macam ni. Ada tu. Abang saja tak nak suruh. Pasal ni. Memang pasal pun. Patut dah tadi kejap buka baju tu. Pakai balik. Buka baju pakai balik. Okey dah. Hari ini adalah hari pertandingan otai paling berbisa. Jadi untuk tu kita ada otai-otai yang akan bertanding. So kita ada juri. Salah seorang juri dia adalah dulu dia selalu pakai baju singlet dan seluar pendek. Juri ini adalah Cina Haun. Dia pandang daripada jauh je. Dia tak dapat datang. So dia akan observe. Di mana di atas sebab? Di mana daripada atas. Okey. Cina Haun. Untuk pengetahuan Eda, Cina Haun ni dulu masa kecil-kecil dia ada seorang anak angkat. Ada seorang anak angkat dia duduk sebelah dengan rumah dia. Anak angkat dia adalah Abang Khalil. Abang Khalil. Anak angkat Haun. Abang Khalil, betul ke ni Abang Khalil? Anak angkat Haun dulu. Dan Haun selalu bagi sayur dekat Abang Khalil. Selalu bagi sayur dekat kami. Kan kena nyanyi lagu Hindustan ni bang. Sayur yang paling Haun selalu bagi ke Abang Khalil adalah sayur timun. Sini Pak Hitam. Ada cerita rupanya. Cepat. Tu nanti. Ada bagi surat cinta dekat saya. Masa umur 10-11 tahun. Ada kat sana. Ada. Bang, biar sini saya buka bang. Biar sini kita buka. Tu ada lagi dekat saya simpan. Sekejap saya buka Dia dah tolong baca. Ini surat dia. Kepada Pak Hitam. Bang, letak mic kita dulu. Baik. Mulut ni. Mak, ada apa daripada bunyi tak? Bedak lah. Tiga asma boleh tahan. Ada bedak. Daripada Sena binti Mawali. Betul lah tak? Kepada yang diingati Pak Hitam, Abang Tam. Assalamualaikum Abang Tam. Hari di 20 bulan 7 1975. Assalamualaikum Abang Tam. Semoga sihat. Untuk kata Abang Tam, tadi Ena selalu intai Abang Tam. Ketika Abang Tam balik sekolah mengajilah, selalu menyuruh Senang selalu menyuruh kat celah pokok daun pandan belakang rumah dia. Kadang-kadang menyuruh belakang jamban. Belakang jamban menjadi kat Senang. Semasa main kalah panjang petang tadi, Enah tengok Abang Tam sengaja langgar Farid. Langgar Farid kat tempat Enah. Lepas tu Enah tak kisah kalau Abang Tam langgar kat jam
barit. Dia kata. Sudah bang, macam mana ni bang? Abang simpan ni surat ni. Okeylah Abang Tam, Inah dah ngantuk nak tidur. Moga-moga dapat mimpi kat Abang Tam malam ni. Pukul 2.45 malam. Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Abang tak balas ke? Abang dah balas lah. Surat ni abang balas pada 20 hari bulan 7 1975 melalui Kak Farid. Tadi tanya je adakah surat ni lagi? Tak ada. Dia kata aku dah bagi melalui jam dia. Melalui jam. Saya tanya kat jam mana surat ni? Dia kata aku dah maklum kecil-kecil dan menggatal. Dia kata. Jadi jam dah bakar. Okey. Hidup lagi ke tidak kan? Tak meninggal. Abang Mat yang ada. Dia main ngaji bakau depan kedai. Jadi kau sambil main kau minum oren ke apa? Lepas tu bayar ke tak bayar? Tak bayar. Cik bakau tu makan sebab kedai tu tutup hari ni. Asyik layan kau ya. Lagi nak main apa lagi? Ini kita Abang Mat kita nak main kat Bukit Nerebau. Tahu Bukit Nerebau tak? Siapa yang tak tahu Bukit Nerebau? Kak Ramlah tahu kan? Bukit Nerebau tu nak pergi makan Bukit Nerebau lah tu. Yang padang besar tu. Dulu tempat kita main-main kat situ. Wayang pacak tu semua. Jadi Abang Mat dia main ramai-ramai dengan saya. Ada ni Mak. Kena-kena saya awam kena-kena. Sebelum tu kalau asal berkata dia terulang, saya betul nama dia terulang. Dia dekat Bukit Nerebau. Jadi kendong-kendong dari rumah rumah bapak pecah-pecah, anak ular keluar. Jadi arwah abah cakap, kau tanam ular dia kan cari mak carikan. Jadi saya kumpul-kumpul dengan zaman, jadi lubang tanamkan bakar apa ular tu. Itu kerja saya. Mengamat. Curi tiku semua orang kampung tahu. Siapa pun terlibat. Curi tiku itu ni. Banyak aktif tu sebelah sini. Sini kau pilih awal sana banyak aktif. Banyak aktif banyak aktif. Jangan dah. Jangan ketahu ya. Jangan ketahu kalau kita batal. Mula-mula seorang Pak Cik Arum berkata daripada bawa ke tanker, dia buka kedai. Lepas tu kedai dia nampak tak apa-apa. Hey! Hey! Wow! 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 Saya
Bagi pihak jawatankuasa penganjur ingin berucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salahkan silap kerana kata pengurusan kami sepanjang majlis selama masa ini. Jadi maafkan kami dan satukan semua hati-hati kita dan kita akan berkumpul lagi di masa akan datang. Dan yang ada dalam grup jangan left. Anak-anak watan yang tak masuk dalam grup kita tarik masuk. Tapi yang tak nak jangan kita pedulikan. Okay, let it go. Okay, so kita dengan kita jadi kita jaga hati-hati kita. Kita cantumkan semua hati-hati ini supaya kita dapat bersatu dan ada di kampung kami untuk sesi yang kedua akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.